Okey geng, Assalamualaikum. Okey, kita iklan dulu apa yang ada kat depan ni. Untuk exhaust open, esok baru kita iklan. Okey, sebab banyak sangat hari ni. Exhaust open pun dia banyak saiz. Semua saiz daripada saiz kecil sampai saiz 42. Jadi esok baru kita iklan exhaust open. Jadi mai saya iklan dulu apa yang ada kat depan ni. Okey, mai. Yang ni kita ada Block Dream saiz 56mm. Block EFI Dream, EXA punya saiz 56mm. Okey. Sekejap kali dah saya tunjuk piston dia mana-mana, siap bawah poket, siap dom, siap machine hanger semua komplit dah. Okey, dia main macam biasalah, dapat block, dapat piston, tensioner, pin, clip dan juga ring. Okey, block pun dah main siap skip tingkat dah. Yang ni pula saiz 56 juga, tapi yang ni class 1 body tambah 3. Yang ni untuk jet road kau-kau punya boleh pakai. Class 1 punya saiz tapi body dah tambah 3mm. 3mm dah tambah dah. Yang ni Dream tak tambah apa langsung, saiz ikut Dream 56 dan yang ni 56 class 1 tambah 3. Okey, yang ni pula Block 125Z. Kita ada saiz 56, saiz 57, saiz 58. Okey, 3 saiz untuk Block ni 125Z EXA no. Okey. 3 saiz. Okey, lepas tu depan ni, okey ni barang baru. Bukan baru, macam manalah kita ada upgrade lagi, kita bagi kat hangpa sekali dengan dia punya nut dia. Okey, yang ni kita buat saiz lain pula. Itu punya saiz terlampau panjang. Yang ni kita pendekkan dia bagi Dream boleh pakai, Class 1 boleh pakai, Class 1 Jet Road boleh pakai. Okey, kita buat 205, 210. Bermaksud 2 batang 205, 2 batang 210. Yang ni pula kita buat 2 batang 210, 2 batang 215. Okey, dia mai kita bagi sekali nut yang panjang macam ni. Tu dia. No, nut ni panjang. Okey, contoh dia lah bila hangpa pasang dekat motor hangpa. Contoh dia bila hangpa pasang dia tak sampai. Penting Contoh kita pasang ni kan. Contohlah hangpa pasang cover heat hangpa duduk tang ni, dia tak sampai kan. Hangpa boleh potong dulu batang ni sebab kita buat panjang. Hangpa nak buat trik ni kita buat panjang hangpa. Tu. Trik ni kita buat panjang, hangpa boleh potong, lepas tu hangpa baru kunci. Bagi skru ni akan sentuh washer hangpa bagi cune nya dan skru ni kita buat panjang. Bila panjang dia akan pegang trik kita banyak, dia kita kunci ke empat nut ni dia akan sedap lah. Dia akan risiko nak bocor tu rendah lah. No? Nampak nut kita buat panjang bagi saya kat hangpa. Bagi nut, bagi batang semua tube pun harga masih murah lagi. So trik ni pun kita buat banyak kat hangpa. Hangpa boleh potong ikut spek hangpa. Jadi kita ada 205, 210 dan 210, 215. Jadi 4 batang tu kita bagi dan juga 4 biji nut kita bagi. Nut tu panjang. Memang hangpa tahu depa tengok nut panjang tu depa memang syok lah. Okey, jadi yang ni kita ada lagi air filter. Yang ni air filter Y15 ataupun Y16 sama pakai. Yang ni LC daripada LC V1 sampai LC V8 sama pakai. Yang ni dia punya spare dia, span dia untuk Y15, Y16 dan yang ni untuk LC. Ni jual asing lah span ni. Yang ni beli dia dapat set dah sekali span dia. Lepas tu yang ni Hyperclass combo. Hyperclass combo Y15 ataupun Y16 boleh pakai. Macam biasalah combo tu macam sebelum ni. Kelas housing CNC, clutch plate, iron plate, paku rebate, Hyperclass spring dan juga skru. Complete set macam sebelum ni juga. Yang ni pula, okey, yang ni barang hot. Starter gear Cooper punya, okey. Starter gear Cooper. Masuk stok lagi. Okey, lepas tu yang ni clutch stopper. Clutch stopper SC punya. Yang 1.7 kilo punya. Yang ni 1.7 kilo. Okey, kita ada buat dua model, 1.5 dan 1.7. 1.5 dah habis, ni masuk stok 1.7. Okey, yang ni pula conversion kit. Conversion kit Hyperclass ni yang 6 keping punya. Kita ada 3 model lah masuk stok, Y15, LC4S dan juga Y16. Tu dia. 3 model untuk Hyperclass conversion kit 6 keping punya clutch plate. So yang ni dulu yang ada hari ni, yang kita iklan hari ni. Esok baru kita iklan exhaust open. Kalau ada apa-apa barang lagi esok, saya selit sekali dengan exhaust open esok. Okey? Ngam.